Pantang, apa yang kena minum? Okey, macam Tia sendiri, Tia ada 3 anak. Memang sepanjang 3 anak, Tia memang jaga dalaman Tia dan Tia pun juga mengamalkan benda-benda yang memang Tia dah biasa kerana Tia dari Indonesia. Jadi, apa yang Tia boleh share adalah bagi siapa yang tengah berpantang atau nak berpantang kan, atau mungkin sekarang ni tengah mencari-cari apa patut kena amalkan. You guys boleh try jamu mutiara. Kerana jamu mutiara ni dia memang elok untuk ibu yang berpantang dan selamat untuk ibu yang menyusu kerana kita buat dengan bahan-bahan natural dan juga makanan sunnah seperti ada halia, kunyit, bawang putih, ada kurma, madu dan selain-lainnya. Jadi bahan-bahan ini memang elok untuk ibu yang tengah berpantang dan juga selamat untuk breastfeeding mom. Okey? Untuk biakman juga dia untuk tambahkan susbat. Faham kan? So, ada package untuk ibu berpantang. Ambil yang set sebulan, Tia sarankan iaitu 2 paket kerana kalau ambil 2 paket dia lagi jimat kan, lagi jimat dan lagi berbaloi. Cara minumnya sehari 1 sachet pagi, kalau berpantang minum selepas baby dah tak jaundice. Mutiara kena cuba. Stock up siap-siap, okey? Siapa suami tengok Tia punya video, belikan untuk isteri. Kalau akak isteri yang tengah berpantang, check out segera. Mutiara sekarang.